Saya akan tunjuk macam mana cara untuk daftar downline. Boleh klik pada profile, lepas tu dia akan pergi dekat menu-menu semua ni. So pergi pada my downline, lepas tu klik pada sign up. Lepas tu daripada menu dekat atas ni pilih agent dan masukkan nombor telefon downline kita dan nama. Lepas tu submit sahaja. Sebelum tu, siapa yang nak dapatkan sistem top up, sistem cashier, mesin top up ataupun mini printer, saya dah sediakan link dekat bio. So bila dah selesai daftar downline, so ini downline yang saya dah siap set up semua dan dah siap verify semua. Ada baki RM10.50. Okay, untuk akaun downline ni sudah verify. So downline ni dah boleh buat transaksi. Di mana saya dapat downline ni adalah siapa yang nak beli top up atau bayar bil dengan saya akan daftar dia untuk guna sistem top up dan bil ni. Dan automatik bila downline dia beli sendiri, walaupun dia beli sendiri, saya tetap akan dapat komisen. Dalam masa yang sama, downline ni pun dia boleh buat bisnes dan jual kepada orang lain. Kalau dia jual kepada orang lain pun, saya tetap akan dapat komisen setiap transaksi yang downline ni buat. So kalau kata dia nak keuntungan yang lagi tinggi, so dia boleh daftar package pro. Tapi yang free ni, kita bagi package yang rendah sahaja. Walaupun rendah, tapi dia masih boleh dapat keuntungan bila dia top up dan bayar bil. Banding kalau dia beli dekat kedai, dia langsung tak ada apa-apa keuntungan ataupun diskaun.